Sejak kebelakangan ni, ramai yang hubungi saya untuk mulakan simpanan emas. Majoritinya adalah daripada golongan muda yang baru dapatkan pekerjaan. Tahniah kepada mereka kerana di waktu usia muda ini dahulunya lebih ramai yang mulakan alam pekerjaan mereka dengan membuat pinjaman dan bukan mulakan simpanan. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, beliau sarankan golongan muda patut kejar untuk cukupkan dana kecemasan 3 ke 6 bulan pendapatan. Apabila cukup dana kecemasan, sama ada menabung di dalam bank, ASB dan tabung haji, golongan muda ini boleh mula untuk adakan simpanan emas sebagai simpanan jangka panjang. Emas adalah safe haven asset dan nilainya 10 tahun akan datang pasti meningkat. Selepas dapat gaji, alihkan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan untuk simpanan. Bagi golongan muda, kekayaan akan tercapai apabila anda pupuk tabiat menabung. Bagi golongan yang berumur, tiada istilah terlambat untuk mulakan simpanan emas anda. Untuk bermula, anda boleh isi borang biru sign up di bawah dan saya akan daftarkan akaun simpanan emas anda secara percuma dan bimbing anda dalam cara dan langkah terbaik dalam simpanan.